Hello guys, welcome back to Clement Gary channel. Pada malam ini, hari ini aku buat Food Panda Walker by night. Aku buat waktu malam guys. Ni belakang ni Times Square. Banyak kedai dah tutup pukul 8. Sekarang ni pukul 8.34 malam. So lagi 15 minit shift aku akan habis lah. Okay. Order aku tak banyak. Sekarang ni pun aku ada 6 order. Tengah aku makan kuih tiaw goreng aku ni tadi. Ni bawah ni nampak. Mana kuih tiaw goreng aku? Ada masuk satu order. Tapi order tu kat belah sana. Alang-alang kan. Aku terpaksa decline lah guys. Sebab jauh. Aku nak balik sini lagi. Nak naik LRT macam tu lah. Okay. Hui, panas. Okay. Hari ni tadi aku terjumpa seorang uncle ni, uncle India, berbangsa India. Dia dekat belakang Times Square, belah sana. Tepi restoran Safrin. Kat situ. Dia cakap dengan adik, saya lapar lah, ada nasi lebih tak? Kat dalam beg saya tadi saya memang beli kuih tiaw. Saya tanya dia, uncle nak kuih tiaw tak? Ada cakap uncle tak makan kuih tiaw sebab uncle ada kencing manis katanya. Okey, tak apalah. Lepas tu dia cakap bagi uncle duit lah, uncle pergi beli. Tak apalah uncle, cakap dengan dia. Uncle nak makan apa? Nasi putih ke nasi goreng? Saya tanya dengan dia. Dia cakap uncle makan nasi putih. Dia cakap okey, aku pun pergilah restoran Safrin. Kat sana aku bungkuskan uncle tu nasi putih. Aku letak lauk kari daging dengan sayur. Aku letak banyak sikit lah. Okay. Aku pun berselera juga lah tengok nasi tu. Kuat gila bunyi. Okay. Lepas tu aku bagilah kat uncle tu. Dia tunggu aku lah. Aku jumpa dia kat sana. Aku bagi dia uncle lah yang makan ni. Dia cakap thank you banyak adik. Dia cakap. Lepas tu baru aku nak gerak. Dia cakap uncle ni tak ada tempat tidur. Uncle ni tinggal tidur dekat bangku kat tepi Times Square tu katanya. Malam pun tidur situ. Lupa. Tadi pun aku belikan dia satu botol air ni. Okay. Seamaster bagi dia juga. Lepas tu dia cakap lah dia tidur dekat bangku tu. Tak ada rumah. Dia cakap dia dari Johor. Okay. Saya pun cakap dia Johor. Okay. Lepas tu dia tunjuk lah kaki dia. Kaki dia memang cakap apa ni, memang kena kencing manis lah. Then dia cakap besok dia mau pergi hospital Klang. Nak pergi ke hospital Klang tu dia cakap dia tak ada duit. Dia cakap lah kalau adik boleh tolong bagi duit tambang ke. Dia cakap macam tu dengan saya kan. Saya pun fikir okey uncle. Saya pun order pun 6 je. Okey tak apa, saya boleh berkongsi rezeki lah dengan uncle ni kan. Saya cakap dengan uncle tu, saya pergi buat kerja dulu sebab saya ada shift lagi ni. Saya cakap dengan dia. Sorry guys, tengah aku cerita dengan korang pasal uncle tu tadi. Tengah aku makan, tiba-tiba masuk order. Order nombor 7. Okey lah. Aku buat lah belakang pavilion. Ni lah last order aku rasanya. So sekarang ni dah pukul 8.35. So aku akan habis dalam 8.45. Lepas tu balik lah. Dan nanti aku, sebelum balik tu nanti aku harap aku dapat jumpa balik uncle tu lah. Nanti aku kat tunjuk kat korang. Kalau betul dia tidur kat situ. Ya. Okay. Aku pergi ambil order dulu. Mengah ni rep. Kedai-kedai semua tutup pukul 8. Cuma kedai restoran mamak yang buka sampai 10. Okay. Nanti kita jumpa lagi. Okay guys, shift aku malam ni dah habis. Okay, shift aku dari pukul 5 petang tadi sampailah 8.45. Last aku hantar dekat Hotel Westin. So pekerja kat situ belilah. Okay. Patutnya ada 8 order, tapi satu order aku decline sebab tak logik lah aku ambil pergi ke KLCC sana. Sebab aku nak balik belah sana. So kalau area sini okey lagi lah aku ambil. Okay geng, kita nak lalu Times Square tadi.
kita tengok kalau pakcik tu betul dia tidur kat situ. Kalau dia ada lagi kat situ, kita nak bagi dia duit sikit lah. Okay, tak apa. 7 order kali 5 dalam RM35. RM9 aku beli makanan untuk dia tadi. Kalau aku bagi RM10, RM19 tu, so adalah sikit untuk aku. So tak apa, aku berkongsi rezeki lah. Kalau dia ada lagi, jom kita tengok. Okay, bahaya sini. Okay geng, aku jalan balik ni. Jauh ke nak nampak. Aku cadang lah, aku nak beli elektrik skuter ataupun Segway. Tu aku tengah dalam perancangan nak kumpul duit untuk beli Segway. Ataupun elektrik skuter, mana satulah yang mampu aku beli nanti. So tak payahlah aku menapak kau-kau macam ni kan. Nak sewa BM tu kau kerja part time, bukannya full time. So better aku beli Segway, boleh aku pakai pergi kerja juga. Okay, kita ke Times Square. Kat belakang tu, kalau betul uncle tu dia cakap dia tidur situ, dia mesti ada kat situ. So kalau tak ada, apa boleh buat? Jom kita tengok. Okay geng, sekarang kita cek pakcik tu, dia ada lagi ke tidak. Kalau betul lah dia tidur sini. Aku tak rasa dia tidur sini, beb. Sini lah tempat aku jumpa dia tadi. Tak ada lah, beb. Ni dia. Ni tempat aku jumpa dia tadi. Aku bagi dia makan. Aku beli makan untuk dia. Dia cakap dia tidur sini. Aku nak bagi duit sikit kat dia. Tak banyak lah, RM10. Tapi aku tak jumpa dia ni. Ni depan dengan Berjaya Times Square Hotel. Tadi aku tak bagi sebab aku tak habis shift lagi, babe. Aku janji dengan dia, aku datang balik lepas aku habis shift. Tapi dia tak ada. Apalah. Okay, mungkin bukan rezeki lah pakcik tu. Aku sempat bagi dia makanan je, beli makan untuk dia. Okay lah, nak buat macam mana kan. Okay, so aku tak jumpa uncle tu. Aku pergi tempat yang aku jumpa dia tadi. Aku janji datang balik kat dia. Dia tak ada. Aku cari merata lah kat belah sana, tak ada juga. So jadi aku putuskan lah untuk balik. Sekarang dah pukul 9.30. Nanti lambat sampai rumah sebab train pun dah tutup pukul 11 sekarang ni. Jadi aku doakan semoga ada orang lain yang bantu pakcik tu, uncle tu, selain aku. Okay, walaupun aku tak jumpa dia hari ni, so harap-harap aku boleh jumpa dia lain waktu masa aku buat Food Panda ni. Okay geng, hari ni aku ada 7 order. Aku tunjuk kat sini lah, orang tengok sendiri. 7 order kalilah dengan RM5. So ada dah dalam RM35. Cukuplah. Okay, sambil-sambil tu berkongsi rezeki dengan pakcik tu. Kenapa saya nampak polis ada banyak kat seberang tu? Dekat Hotel Metro lah. Abaikan. Okay, sampai jumpa lagi di video saya yang akan datang. Kalau kita jumpa pakcik tu nanti, uncle tu, kita bagilah. Kita tolong. Okay geng, sorry, aku tak expect pun aku tak jumpa dia untuk kedua kali kat sini. Tak apalah. Okay, semoga pakcik tu dilindungi, sentiasa
happy, sentiasa sihat. Okey. Bye. Selamat malam semua.